Perkembangan politik negara menyaksikan satu perubahan besar apabila PAS dan Bersatu menamatkan kerjasama politik yang telah berlangsung selama beberapa tahun. Keputusan ini menimbulkan persoalan besar dalam kalangan pemerhati politik. Apakah nasib kedua-dua parti selepas perpisahan ini? Bagi PAS, parti itu kini berada dalam kedudukan yang agak kukuh, terutama selepas menunjukkan prestasi baik dalam beberapa pilihan raya kebelakangan ini. Dengan kekuatan jentera akar umbi yang luas dan pengaruh yang semakin berkembang, PAS dilihat berupaya bergerak secara lebih bebas untuk menentukan strategi politiknya sendiri. Sesetengah penganalisis berpendapat PAS mungkin akan memberi tumpuan kepada usaha memperluaskan pengaruhnya sebagai kuasa utama pembangkang, selain meneroka kerjasama baharu dengan parti atau kumpulan politik yang mempunyai matlamat yang sehaluan. Bersatu pula berdepan cabaran yang lebih besar. Selepas kehilangan beberapa pemimpin utama dan kini berpisah dengan PAS, parti itu perlu membuktikan bahawa ia masih mempunyai kekuatan tersendiri untuk menarik sokongan rakyat. Antara fokus utama Bersatu dijangka ialah memperkukuhkan organisasi parti, mengekalkan sokongan penyokong sedia ada serta membina naratif baharu menjelang pilihan raya umum ke-16. Dalam masa yang sama, perhatian kini tertumpu kepada masa depan Perikatan Nasional. Walaupun PAS dan Bersatu telah menamatkan kerjasama politik mereka, persoalan sama ada gabungan tersebut mampu bertahan atau perlu disusun semula masih belum mempunyai jawapan yang jelas. Pemerhati politik berpendapat beberapa bulan akan datang amat penting kerana keputusan yang dibuat oleh kedua-dua parti bukan sahaja akan menentukan masa depan mereka sendiri, malah berpotensi mengubah lanskap politik negara secara keseluruhan. Apa yang pasti, perpisahan PAS dan Bersatu membuka lembaran baharu dalam politik Malaysia. Sama ada kedua-duanya akan terus bersaing, mencari sekutu baharu atau kembali bekerjasama pada masa hadapan, semuanya bergantung kepada perkembangan politik yang bakal berlaku menjelang pilihan raya akan datang.